sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi syu'ulillahi wa lahum al-fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa nawwara fi layali suduri al-mubtadi'ina zulumatil ibarati zailatan bi anwari misbahis syarhi lit-talibina. Itu dia. Wa nawwara fi layali. Macam itu dah. Fi layali suduri. Jatuh tu. Ada wa tu. Tulis molek. Tanam molek situ. Suduri. Ada wa situ. Al-mubtadi'ina zulumatil ibarati zailatan bi anwari misbahis syarhi lit-talibina. Ada tengok. Dan mencerahlah iyo. Ini ataf lah. Ataf di atas katanya napok. Memberi napok. Atas itu. Ataf di atas kata memberi napok. Pegda ataf. Atas ni. Misalnya. Dulu akan memberi apa dulu? Memberi napok. Iya. Sudah lah. Lepas tu di hari lagi bawah ni mencerah. Lepas tu atas sini. Mencerahnya atas tu dia haita. Haita. Haita ni atas sini tu. Dan dia memberi apa? Baik. Ni sini apa yang atas? Atas adalah tu memberi apa? Dah boleh. Tak tu kena ingat. Tu. Ataf di atas kata memberi napok. Tulis di mencerah. Tulis atas di mencerah so. Tulis ain to. Lepas tu tulis di memberi napok so. Alif. Tulis alif. Alif. Habis sungguh sikit lah ngaji. Rugi. Ngaji tak sungguh. Dia ada. Fake. Tak gitu. Ngaji bersungguh sikit. Dah. Mari tengok. Wa nawwara fi layali suduril mubtadi'ina zulumatil ibarati zailatan bi anwari misbahis syarhi lit-talibina. Jaga malak suduri, bukan sadari tu, suduri. Jatuh was itu. Supaya atas tu. Suwaral aqaidi manzuratan. Zo bukan to. Dan mencerahlah iyo. Ni ataf. Ataf di atas kata memberi napok. Tulis ain to. Letak di mencerah. So. Lepas tu letak di memberi napok so. Tu orang panggil ataf. Takdir kalanya. Puji itu bagi Allah yang mencerah iyo. Itu. Tu cara takdir kali. Kita kena ambil belah depan. Ambil belah depan sikit. Lepas tu kita buat waktu baik lah. Yang memberi napok tu buat waktu baik. Kita ambil yang apa dia mencerah itu letak tepat memberi napok. Lepas kita ambil depan sikit. Bermula pujian itu bagi Allah yang mencerah iyo.
Dung, hadang. Yang mencerahlah ia ya Allah. Mencerah apa? Buat cerah lah. Bahasa apa enggak buat cerah. Tu dia. Buat cerah. Dia buat cerah langit ni. Dia buat cerah bombing. Dia buat cerah muka dunia ni. Dia lift. Tu makna mencerahkan. Allah mencerahkan akan dunia ini. Sekarang cerah. Tu pukul 7 kare tu gelap. Dia yang menggelapkan. Tu tu dia. Tu mencerah. Mencerah hingga apa? Lawa gelap lah. Dan mencerahlah ia dan buat cerahlah ia ya Allah pada beberapa malam. Mencerah tu pada beberapa malam segala dada orang yang mubtadin. Pada beberapa malam segala dada orang mubtadin takdir sikit dah. Yakni pada beberapa malam segala dada orang mubtadin yakni pada segala dada orang yang mubtadin. Yakni ada baik sikit. Yakni kena buh dalam kertas suku lah. Kena buh dalam kertas suku. Yakni pada segala dada orang yang mubtadiin. Yakni pada segala dada orang yang mubtadiin hak yang disupakan akan dia. Yang disupakan akan dia dengan beberapa malam. Yang disupa akan dia dengan beberapa malam. Dengan beberapa malam. Pada pihak sama-sama gelap. Pada pihak sama-sama gelap dan payah nak nampak. Tu dia. Gapo dia gelap lek malam. Adakah nampak kalau lek malam? Kita pergi kerana kalau misalnya kalau duit sekuk ke duit 5 kok jatuh, kita cari lek malam, nampak ke tak? Tak nampak, susah nak nampak. Supaya juga orang yang baru belajar. Nampak tak? Orang yang mula-mula baru belajar ilmu nahwu ke masalah, baru nak kenal Tuhan masalah, mula-mula gelap, lepas goyak-goyak. Sepengah ilmu nahwu ni. Nak boleh nampak pun susah. Noyak kata gelap. Gelap ni dengan makna kita baru. Nampak tak? Kita baru nak kenal akan Tuhan, baru nak kenal ilmu nahwu. Itu dia. Maka gelap orang yang baru belajar ni lah supa dengan malam dah. Daripada hak susah nak nampak. Kalau itu Tuhan ni lah yang mencerahkan akan dada orang mukmin tu. Itu dia. Mencerah gapo weh? Akan ni maf'ul bagi mencerah. Mencerah tu akan beberapa mencerah tu akan beberapa gelam. Bergo situ. Fi'lah bergo, bukan kalam, gelam bergo situ. Akan beberapa gelam ibarat gapo? Yakni akan ibarat yang disupo akan dia dengan beberapa gelam. Yang disupo akan dia dengan beberapa gelam. Pada pihak payah nampak. Pada pihak payah nampak. Lek malam, lek gelap. Nampak ke tak? Nampak juga kalau hak mudah. Kalau hak kita kata kalau barang besar-besar nampak juga. Supaya ibarat kita, kalau hak biasa mudah-mudah nampak juga, faham juga. Tapi kalau kena hak payah sikit, ini susah nak nampak. Jadi gelap habis. Itu dia. Maka Allah Ta'ala lah mencerahkan. Allah Ta'ala lah membukakan hati orang yang baru belajar. Mudah kita faham. Mudah faham ibarat-ibarat.
Nah, pia yang membukakan, pia yang mencerahkan Allah Ta'ala lah. Nah, yang bukakan hati orang yang baru belajar. Nah, mudah faham ibarat. Itu dia. Hal keadaannya. Ni hak pada kata beberapa kelam. Mana hal keadaannya beberapa kelam tu. Hal keadaannya beberapa kelam tu. Nah, hilanglah iyo beberapa kelam tu. Tu. Hilanglah iyo beberapa kelam. Hilang-hilang tu dengan beberapa cahaya, yakni dengan sabab beberapa cahaya pelita. Dengan beberapa cahaya pelita, yakni dengan sabab beberapa cahaya pelita syarah. Bagi orang yang talibin. Itu dia. Dengan beberapa cahaya pelita, yakni dengan sahabat syarah. Dengan sahabat syarah yang disuruh akan dia dengan beberapa cahaya pelita. Itu mana gitu. Dengan beberapa cahaya pelita syarah, yakni dengan sahabat syarah. Dengan sahabat syarah yang disuruhlah akan dia, dengan beberapa cahaya pelita. Dengan beberapa cahaya pelita. Tu supo tu pada pihak sama-sama nampak. Supo tu pada pihak sama-sama nampak dan mudah faham, dan mudah nampak. Tu makna gitu. Tu. Jadi Allah Ta'ala mencerahkan akan hati bagi orang yang baru belajar ilmu agama. Nah, misalnya kita katanya kita baru masuk dalam media ilmu nahwu. Nah, dengan sahabat kita, ambil syarah daripada tok guru. Atau dengan sahabat kita ambil syarah daripada kitab. Orang panggil syarah dia tu. Dengan sahabat syarah itulah. Maka Allah Ta'ala bukakan hati seorang. Daripada gelap, daripada payah nak faham, mudah faham, mudah reti. Apabila kita ambil syarah buat ngaji. Orang mengaji kalau syarah daripada tok guru. Sebab tu kalau misalnya kitab semata kitab. Kita orang baru belajar, sepengah mata jermiah. Kita baru belajar, kalau tok guru tak ada syarah, gelap situ. Tak faham situ. Tapi bila tok guru syarah, maka hak gelap, hak tak nampak, hak tak faham jadi faham. Bila tok guru syarah, maka syarah ni lah supaya dengan pelita dah. Allah. Supaya dengan lampu dah. Pada pihak cerah dan mudah nampak. Itu mana gitu. Jadi syarah itu apa syarah dia? Syarah bagi faridah ni. Kalulah faridah saja, kalau mata saja. Payah nak reti payah nak faham. Payah kita dia. Tapi dengan sahabat ada syarah ni jadi mudah faham. Sebab syarah ni sebagai pelita dah. Untuk nak suluhkan. Orang paling tepat yang gelak-gelak ibarat tu. Jadi cerah nampak. Allah. Itu dia habis itu. Wa kashafa ba'da zawaliha mukhaddara itu dia. Zahiratan ingdaman ijtahada fi nazariha. Itu dia. Dan terbukalah. Wa kashafa dan terbukalah. Itu dia. Kemudian daripada hilanglah oleh segala yang ditutupnya. Itu dia. Ada. Dan terbukalah. Terbuka ni nampak lah. Kemudian daripada hilangnya
Tu. Kemudian daripada hilainya. Hilai beberapa kelam ibarat. Nyo domir tak situ. Kemudian daripada hilainya. Hilai beberapa kelam ibarat tu. Terbuka gapo? Fa'i bagi terbuka. Oleh segala yang ditutupnya. Tu. Segala yang ditutupnya beberapa kelam ibarat. Tutupnya beberapa kelam ibarat. Jadi tujuan kita untuk nak faham ibarat tu. Ibarat yang serupa dengan gelak dah. Pada pihak payah nampak. Tapi dengan sahabat hilainya ibarat-ibarat yang gelak. Dengan sahabat hilai ibarat yang panggil gelak-gelak hak ibarat. Dengan sahabat hilai itulah. Kita boleh lalu. Terbuka segala hak yang ditutup. Gapo? Segala hak yang ditutup. Ia dah kena kepada pahal. Kita nak tutup, nak mik pahal ibarat. Nak ucerah ibarat. Dengan sahabat hilainya gelak-gelak ibarat. Tu dia. Maka kalau hak yang ditutup pahal, terbuka lalu. Mudah nampak, mudah faham lalu. Apabila hilai ibarat-ibarat hak gelak. Lepas tu hilai ibarat yang orang panggil hilai ibarat hak gelak tu mari di mana? Iaitu dengan sahabatnya syarah tu. Dengan sahabat syarah ni yang nama kitab Umdatul Talib Al-Mujtahidi tu. Tu dia. Dia habis dah. Habis. Hal keadaannya latas iyo di sisi mereka. Hal keadaannya mana hal keadaannya mana hal keadaannya beberapa kelam ibarat jaga molek. Hal keadaannya beberapa kelam ibarat saat itu. Latas iyo, yani zohilah iyo. Gapo? Beberapa kelam ibarat itu zohir dan nampak tengok di sisi mereka yang bersungguh-sungguh lah iyo yang mereka itu bersungguh pada takluk pada bersungguh. Bersungguh tu pada menilik. Baca molek pada menilik tu. Pada menilik akan dia. Jangan molek pada menilik akan dia akan gapo beberapa kelam ibarat. Akan dia akan beberapa kelam ibarat. Tapi hak kata buka, hak kata nampak tengok, hak kata faham ini nasbah kepada mereka hak sungguh ngaji lah. Kalau mereka yang biasa malah mengaji tak ada nak dobit mana tak nampak. Alif orang nak rajin. Tak boleh tidur ngaji. Kalau lah ngaji tidur walaupun syarah puluh-puluh bakus sekalipun tak faham situlah. Nak ifati. Fatih molek, mengaji molek, barulah Allah Ta'ala buka ibarat. Buka pahami kita daripada ibarat-ibarat kita tu. Supaya ibarat kita ni, kitab Faridah ni. Dia. Nak wicerah ibarat Faridah, mesti dia kena ada syarah. Dia. Maka syarah ni lah sebagai pelita dan lampu untuk faham ibarat. Tapi hak kata lampu pun nasbah kepada orang rajin, nasbah kepada orang sungguh ngaji. Tu mana gitu. Tu dia. Habis. Wassalatu wassalamu. Jagalah hal keadaannya ni hal padanya tutup tannya apa tu? Hal keadaannya latas ia tu hal padanya. Yang ditutupnya tu. Situ tak apa. Habis. Wassalatu wassalamu. Tu dia. Ala muballighi Allah ahkamihi. Baca molek bagi tu. Wa khairi wijdani syai'i bijaddit talabi binassi
Kita binasi hadisihi sayyidina. Bihad apa dia? Binasi apa dia? Binasi hadisihi sayyidina Muhammadin al-amini al-munazzali alaihi. Baris kena ingat molek. Al-munazzali alaihi al-Qur'anu. Al-Qur'anu mu'jizan li iqrari risalatihi wa iz'ani hidayatihi. Jaga molek. Tak cerak akal tu. Dan rahmat dan sejahteranya. Rahmat tu mubtada, sejahtera tu khabar. Ni atas pada kata rahmat. Rahmat ni kesebelah lah. Ya rahmat dengan nikmat lain. Nikmat lain, rahmat lain. Jadi apa dia? Kena faham sini. Rahmat ni mudah-mudah kesebelah tu hai. Buat baik tu hai. Tu rahmat tu hai. Kadang-kadang orang balik mutu. Tak mati. Itu ada kesebelah tu. Patah kaki masalah. Mujurlah aku tak mati. Mujurlah aku tak ada patah putung lagi. Tu nampak tak? Pergi berjalan-jalan tiba-tiba rebah. Semeh kena muka. Mujurlah tak patah hidung. Tengok ada mujur lagi. Itu rahmat daripada Tuhan tu. Rahmat daripada Tuhan. Tu dia. Gapo nikmat? Apabila kita, maknanya nikmat ni kena kepada apabila kita sedar dengan sesuatu itu. Nikmat tu. Sedar dengan sesuatu. Tu barang yang kita guna dia ni kita sedar wasa'ah. Itu orang panggil nikmat. Orang panggil nikmat. Wasa sedar ialah dah bagi nikmat Tuhan tu. Nikmat daripada Tuhan. Sepuluh nasi. Tuhan beri nikmat kepada kita. Makan ni sedap. Main sedap. Ialah dah nikmat tu. Kesihatan. Itu nikmat daripada Tuhan tu. Tak sakit, tak gapo. Itu apa yang Tuhan beri nikmat kepada kita. Nikmat gapo? Nikmat kesihatan. Itu dia. Habis itu. Itu rahmat ni kesebelah Tuhan. Buat baik Tuhan. Tuhan tak buat nyanyi kita. Itu rahmat. Maka rahmat Allah. Rahmat di sini. Maknanya. Di sini kalau keluar daripada Allah. Saat ini semata-mata di segi lurah. Semata di segi lurah. Rahmat di sini dengan makna apa? Kena kepada. Ya rahmat. Yang keluar daripada Allah. Orang panggil ke apa? Rahmat. Benar-benar saya ingat tak? 3 perkara tu. Rahmat yang keluar daripada yang keluar daripada malaikat. Orang panggil istighfar. Istighfar. Rahmat yang keluar daripada lain daripada Allah. Lain daripada malaikat. Orang panggil doa. Dan rahmat yang keluar daripada Allah. Dengan maknanya ingat tak? Terima kasih. 3 perkara. Gaya dah hari ni. Lama tak main. Sadirun fahuwa rahmat yang keluar daripada apa dia malaikat, orang panggil doa. Bukan, orang panggil istighfar. Orang panggil istighfar. Dan rahmat yang keluar daripada apa dia yang keluar daripada yang lain daripada Allah dan yang lain daripada malaikat, orang panggil doa. Orang panggil doa. Doa.
Apa tu kalau rahmat ni keluar daripada Allah ni, orang panggil gapo tak ingat lah ni. Allahumma arham, ya Allah memberi rahmat. Rahmat betul-betul. Ingat tak sih? Ingat tak? Ingat tak sih? Tak ingat? Ini tabuh makna betul-betul dululah. Bermula rahmat Allah. Wadas jateranyo dan keselamatannya Allah. Khabar. Di atas yang mempersampaikan sekalian hukumnya hukum Allah. Dia. Di atas tu khabar. Rahmat tu mubtada. Sejahtera ni atas pada rahmat. Sejahtera ni atas di atas kata rahmat, di atas tu khabar. Dan berrahmat Allah, kasihan belah Allah. Dan sejahteranya Allah. Gapo? Gapo meselamat Allah Taala. Meselamatlah oleh Allah Taala dan buat baiknya Allah Taala tu khabar. Di atas orang yang mempersampaikan akan sekalian hukumnya hukum Allah. Pihak orang tu ia telah kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mintalah wi Allah Taala tu rahmat dan mengucap selamat di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di atas di situ dengan maknanya atas li syiddati tamakun. Dan atas li syiddati tamakun, bukan atas itu dengan makna memberi mudarat. Kita kena ingat molek. Doa tu ya ada dua semua. Ya tubik dua. Satunya doa di atas. Doa di atas. Molek tak betul? Tak molek fi. Doa di atas ni doa tak molek. Doa minta itu ngebalo. Ya Allah, minta matilah di atas demo tu ya Allah. Ya Allah, minta wi sakitlah di atas demo tu ya Allah. Minta doa di atas, minta binasa. Kalau minta doa bagi, itu minta manfaat. Ada beza dah. Itu bahasa Arab ada beza. Mana? Doa lahu, doa baginya, doa manfaat. Doa alaihi, doa mudarat. Doa wi punuh, doa wi mati. Itu ada beza. Itu faedah lagu tu. Tapi ala di sini nining. Itu hak menyalahi kaedah. Ala sini hak dengan makna li syiddati tamakun. Ya ala li syiddati tamakun, bukan lil madarrah. Dengan maknanya bersangat tetapnya rahmat dan salat itu turun di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu makna gitu. Itu dia. Dan yang bersebeda ni atas pada katanya yang menyapai. Dan yang bersebeda yakni yang bersebeda Nabi. Yang bersebeda yakni yang sebeda Nabi Muhammad tu. Yang sebeda yang ia kata gini. Dapat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tutup. Dengan bersungguh-sungguh tutup. Boleh. Nak kita nak gapo, kita nak mengaji boleh. Kita nak jadi orang kaya, kita nak jadi orang alim, kita nak gapo, nak jadi kehebatan, itu kena buat lagu mana? Kena sungguh. Nak kaya. Live, kena sungguh. Nak jadi orang alim, kena sungguh. Pia yang royak lagu ni, Nabi kita. Allah, tengok. Ni Nabi sebeda. Itu dia. Dengan bersungguh-sungguh. Itu dia. Bersebeda-sebeda tu. Tak ada pada kata dapat. Kata ada dapat. Dapat sesuatu tu dengan nas hadis. Dengan nas hadis. Dengan nas hadisnya hadis Nabi. Pia yang menyampaikan pada yang menyampaikan. Apa? Penghulu kita Nabi Muhammad yang amat kepercayaan. Itu dia Nabi kita. Mana hadis Nabi? Hadis Nabi dalam tu ada. Dalam pelita menutup tu. Man wajada syai'an wajadda. Apa dia? Man wajada syai'an wajadda wajada. Itu makna gitu. Man wajada syai'an. Tulis hadis Nabi dia. Tu man
wajada syai'an. Barang siapa yang menghendaklah ia, yang hendak mendapatlah ia man syai'an akan sesuatu. Siapa-siapa nak sesuatu, Nabi kata. Siapa-siapa yang menok akan sesuatu, lepas tu wajada. Padahal bersungguhlah ia man. Ya sungguh pula. Yang nak kaya, apa tu yang sungguh? Sungguh ke apa? Nah, sungguh berjalan. Tak kaya waktu tu. Nak kaya tapi sungguh berjalan, tak boleh. Nak kaya tapi dia sungguh dengan kerja Allah. Lepas kerja siang malam. Oh, kaya sungguh ti lemon ni. Kaya lemon ni. Tu dia. Sebab apa? Sebab dia sungguh. We jadi sungguh ya. Nak sesuatu jadi sungguh. Tu. Wajada nas caya mendapatlah iman akan sesuatu itu. Cara boleh. Ni Nabi kata, ikut kita nak gapo, kalau kita nak jadi orang alim, kalau kita nak faham ilmu nahwu, bila kita sungguh sikit, lepas tu ngaji kena cara, dah mudah faham. Mudah faham lalu. Habis itu. Itu apa yang Nabi kata kena ingat malam. Man wajada syai'an wajada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mana yang amat kepercayaan. Gapo orang panggil yang al-amin, yang ada amanah Nabi. Sehingga pada masa masa Nabi ini orang panggil puak-puak yang tak masuk Islam lagi. Orang panggil puak-puak yang panggil walaupun belum daripada Nabi nak jadi rasul lagi ni, digelarkan Nabi orang al-amin dah Nabi. Orang yang ada amanah, orang yang tidak karut dah. Fak kafir digelar dah ben. Tu Nabi nak yawi. Allah, habis. Nabi Muhammad mana sifat pada Nabi Muhammad yang diturunkan di atas Nabi Muhammad. Sifat pada kata Nabi Muhammad. Tulis sad. Pada kata yang diturun patut letak di Nabi Muhammad Nabi Muhammad mana yang diturunkan di atas Nabi Muhammad itu, di atas Nabi Muhammad diturun Quran akan Quran. Maf'ul bagi naib fa'il bagi diturun. Diturun Quran akan Quran. Tu di atas Nabi Muhammad. Orang panggil turun dengan berasu-asu. Kena ingat molek. Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Turun di atas Nabi dengan sikit demi sedikit. Itu mengikut di atas munasabah kelakuan. Nampak ayat ni munasabah turun. Kelakuan baik ni nampak munasabah turun ayat ni supaya apa ya? Abu Lahab dia menyakiti akan Nabi tu. Lepas tu isteri bagi Abu Lahab yang bawa kayu api tu, fak mereka itu ni dua orang ni sentiasa menyakiti Nabi SAW. Sedikit Abu Lahab ni pak darah Nabi. Dengan sahabat Nabi bawa agama ni lah. Dengan sahabat Nabi ni bawa agama yang baru yang fak dia pergi ni. Maka Abu Lahab ni benci Nabi. Sehingga ambil sesuatu yang menyakiti Nabi SAW. Tak kalau timu menyakiti Nabi, lalu tu ayat Allah Ta'ala turun. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tu dia. Tu ayat ni. Maka ayat ni lah orang panggil sebagai munasabah dengan kelakuan orang yang menyakiti Nabi. Mana sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ayat turun. Tapi ayat yang turun di atas muka langit dunia semua 30 juz. Kena ingat molek Ayat 30 juz, Al-Quran 30 juz, semua sekaligus turun di atas langit dunia. Lepas tu, daripada langit dunia, turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit, dengan wahyu daripada, dengan wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu Al-Quran. Tu kena ingat molek. Habis. Habis itu. Perak. Perak. Kena boleh. Kena boleh. Habis. Menjadi mukjizat. Ni. Keadaannya. Pada Al-Quran.
Hal keadaannya Al-Quran tu. Hal keadaannya Al-Quran tu menjadi mukjizat, jadi mukjizat. Gapo mukjizat? Mukjizat ni, nah, mukjizat ni perkara yang mencarikan adat. Gapo perkara yang mencarikan adat? Gapo orang panggil tamada. Mudah-mudah kalau bahasa Syiah, kalau orang Syiah pergi kat tamacat lah. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ tu dia. Sepengah ni. Lah ni pukul apa lah ni? Pukul 2. Misalnya. Lepas tu pukul ni lagi, gelap. Itu เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ Adat lagu tu. Kalau kita kan adat lah. Kebiasaan lagu tu. Pilih. Maka mukjizat ni, itu tak serupa dengan adat. Nampak tak? Diri Al-Quran ni satu mukjizat. Satu mukjizat perkara yang mencarikan adat. Dengan maknanya siapa yang nak buat tak boleh. Al-Quran. Beberapa tahun dah. Manusia duk rekoh. Pisah untuk nak buat ayat Al-Quran. Walaupun sedikit. Walaupun surah yang sedikit tak boleh nak buat. Inna a'tainakal kausar. Tak boleh nak buat dah. Inna a'tainakal ak'a. Quran dia kata, nak buat tak boleh dah. Nak buat serupa dengan ayat Al-Quran tak boleh. Itu orang panggil mukjizat. Perkara yang mencarikan adat. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang berlaku di Nabi lepas daripada Nabi jadi Rasul. Banyak lagi. Al-Quran itu orang panggil mukjizat yang paling besar sekali. Al-Quran. Tengok kehebatan Al-Quran. Itu dia. Habis itu. Habis. Menjadi mukjizat. Sebab apa? Mukjizat. Kata ada mukjizat. Kerana mengaku lidah. Yakni bagi mengaku lidah. Kerana buat nak bagilah. Yang mudah faham sikit. Mukjizat. Kerana yakni bagi mengaku lidah akan keadaannya Nabi Muhammad itu jadi Rasul. Ini Al-Quran ni lah sebagai pengakuan Nabi kata jadi Rasul. Nabi dia mengaku. Nabi dia dakwa kata diri dia jadi Rasul. Tapi dalam dakwa ni dia ada dalil. Mana dalil? Al-Quran ni lah. Al-Quran ni lah orang panggil sebagai jadi mukjizat, sebagai jadi dalil kata Nabi itu jadi Rasul. Itu dia. Dan menerima hati akan petunjuknya. Dan mengaku hati akan petunjuknya. Akan petunjuknya. Akan petunjuknya hati. Dah minta sida. Akan petunjuknya hati itu, yakni daripada Allah dengan melalui akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu Al-Quran. Sebab itu orang panggil seorang nak dapat petunjuk ni daripada Al-Quran ni. Nabi dakwah dengan Al-Quran. Apa tak? Dengan royak apa yang ada daripada Al-Quran. Al-Quran sebagai cara orang panggil cara bab beruam. Bab ijmal, bab borang lalu. Hadis Nabi untuk dia dilaik sikit. Hadis Nabi. Itu dia. Sikit je. Wa ala alihi at-tahirina allazina imtala'a fi qulubihim jawahirul ma'arifi. Wa ala alihi at-tahirina allazina imtala'a fi qulubihim jawahirul ma'arifi wa ashabihi allazina tala'u ba'da ghaibati syumusin nubuwati nujuman fi ihtida'il awarifi. Itu dia. Tengok mana. Dan di atas apa dia? Keluarganya. Baca. Tu. Alih baca alih. Baris yang ketiga. Baris yang ketiga lih.
hak bahasa Jawi. Muka 3 lah. Muka 3. Belah tu belah ni. Baris yang ketiga. Bahasa Jawi. Mana muka 3? Kena ada muka 3. Ada. Situ dah ada. Dah balik. Belah ni. Belah ni. Muka 3 Yalah muka 3. 24 lalu dah. Tengok di wa ala alihi. Ada tak? Wa ala alihi at-tahirin. Lepas tu lepas ada hak Arab tu. Dan di atas keluarganya. Baca. Dan atas keluarga yang suci, yang penuh di dalam hati. Mereka itu beberapa termata pengenalan. Tu macam tu. Dan segala taulannya timbul mereka itu Kamadian. Lihat mana? Kena baca ni. Lif. Kena baca saja, kena baca kita. Kita tak boleh fikir hal lain. Lif. Kena fikir hal ni, hal kita saya. Balah mana ni aku tak reti lagi ni. Nak boleh reti lagu mana baca ni. Kalau nahu pula balah mana ni nak boleh faham. Kena dengar jadi banyak. Baca tak lacah, kena baca jadi banyak. Nampak tak? Tu hak tu kena fikir betul hari-hari. Barulah orang panggil hati kita ada cahaya. Lift. Bila hati kita ada cahaya, ikutlah masuk gapo faham belaka. Reti belaka. Tu dia. Nak situ. Lih, kena ingat lih. Di atas muka dunia hak paling lebih lih. Ilmu lih, kena ingat lih. Ilmu hak paling lebih sekali di atas muka dunia. Walaupun nak guna untuk dunia sekalipun, ilmu hak paling lebih. Ilmu hak nombor 1. Ya weh. Orang nak boleh dengar, orang nak boleh harta sebab apa? Sebab ilmu. Lif. Dengar. Ngaji biar disungguh. Habis. Wa ala alihi at-tahirin allazina imtala'a allazi namtala'a. Kalau baca gilalu fi qulubihim jawahirul ma'arifi wa ashabihi allazina tala'u ba'da ghaibati syumusin nubuwati nujuman fi ihtida'il awarifi. Dan di atas keluarganya, ini atas di atas katanya, di atas yang menyampaikan sekalian hukum. Ataf di atas kata, di atas yang menyampaikan sekalian hukum. Pada muka mula-mula tu. Atas itu. Takdir kali dan rahmat Allah dan sejahtera Allah. Ayat tu kadah tu. Kalau kita mengikut bahasa Arab dulu, as-salatu wassalam. Cumanya ya berrahmat ni nak ayat kata makna as-salah nasbah kepada Tuhan ialah dengan makna rahmat.
Makna solah nasbah kepada nasbah kepada malaikat, orang panggil gapo keluar daripada malaikat, orang panggil istighfar. Itu dia as-solah yang keluar daripada yang lain daripada Allah, yang lain daripada malaikat, orang panggil doa. Orang panggil doa, orang panggil. Itu sebab kita kata gapo rupa. Kadang-kadang dengar saja tapi tak tahu rupa. Hak Allah Taala tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Pas malaikat lagu mana? Salat al-malaikatu. Gitulah. Mengucap istighfar lah oleh malaikat. Nampak tak? Salat al-jamad. Salat al-jamadat. Ada salat an-nasu. Berdoa lah oleh manusia. Itu dia. Supaya gapo solah pada luruh tu. Nasbah kepada manusia tu. Hak mari daripada manusia dengan mana doa. Habis. Takdir lainnya dan rahmat dan sejahteranya di atas keluarganya. Kena ingat betul cara ya. Bermula rahmat Allah dan sejahteranya Allah khabar di atas keluarganya, yakni turun ulah oleh keduanya. Yakni turunlah oleh keduanya di atas keluarganya. Keluarga bagi Nabi Muhammad. Gapo keluarga dia? Siapa keluarga dia? Gapo? Ya dah kena kepada ya tubik tiga semua. Orang panggil keluarga pada doa, keluarga pada puji, keluarga pada zakat. Kalau pada doa ni apa? Ya adalah kullu mukminin walau asiyan. Setiap orang yang mukmin walaupun adalah mereka itu orang mukmin itu orang yang deraka akan Allah sekalipun. Maka demo ning masuk dalam kata keluarga juga. Orang panggil keluarga pada doa. Yang munasabah situlah. Sebab di sini ni orang panggil pada maknanya doa. Pada makna doa. Itu dia. Itu kita tilik semata-mata tilik. Kalau kita tengok di belakang lagi yang suci, yang penuh di dalam hati mereka itu beberapa permata pengenalan. Sini ni pada pujilah. Kalau kita tengok belakang tu. Orang yang keluarga pada puji kullu mu'minin taqiyyin. Tiap-tiap mereka, tiap-tiap orang mukmin yang ada sifat takwa, yang takut akan Tuhan. Maka demon ni lah hati yang suci akan Allah. Tengok. Itu dia. Kalau semata-mata keluarga tu tubik tiga. Itu dia tengok kait dia. Kalau lah kita nasbah kepada kait dan tilik kepada kait dia ni kena kepada keluarga yang kena kepada tiap-tiap orang mukmin yang takut akan Allah. Minta juga oleh Allah Taala turun di atas keluarganya Nabi. Keluarga mana? Sifat yang suci. Itu dia. Yang suci. Yang suci mana? Yang suci lah oleh mereka itu. Kalau hazah tu, yang suci, yang suci lah oleh mereka itu keluarga tu. Lagi pula yang penuh. Tu sifat lagi. Sifat pada keluarga lagi tu. Lagi pula yang penuh di dalam hati mereka itu keluarga tu. Yang penuh di dalam hati mereka itu keluarga tu penuh gapo weh? Pae bagi penuh. Jaga malak pae bagi penuh. Penuh-penuh tu beberapa yakni oleh beberapa permata pengenalan. Oleh beberapa pengenalan. Itu dia. Yakni oleh pengenalan yang disupo akan dia dengan beberapa permata. Tu. Beberapa permata pengenalan yakni oleh pengenalan
oleh pengenalan hak yang disupokan akan dia, yang disupolah akan dia dengan beberapa permata. Dengan beberapa permata pada pihak sama-sama hagumha. Pada pihak sama-sama hagumha dan bagus. Dan bagus. Hebat. Itu dia. Itu dia. Nah, pengenalan ke apa pengenalan? Orang panggil pengenalan ke apa? Sifat pengenalan. Orang yang ada sifat pengenalan, kenal ke apa? Yang kenal akan Allah dan Rasul. Maka demo ni. Apa dia? Supo dengan beberapa permata dah. Supo dengan permata yang hagumha dah. Dan supo pada hak sama-sama hagumha. Lagi pula bagus. Sebab itu demo ning siapa sahaja tak kira walaupun kita siapa sahaja apabila kena akan Allah, apabila kena akan Rasul, maka demo ni hagumha lalu. Lift. Kalau nak kita nak ayat di agak hagumha di sisi Tuhan, tak usah tilik di sisi manusia. Tak usah tilik di sisi makhluk, tak ada pakar sikit habuk. Tilik di sisi Tuhan. Sebab di sisi Tuhan ini bukan sekadar dunia saja dak kita hagumha, bahkan di dalam akhirat, bahkan dalam kubur kita akan dapat lebih daripada dunia lagi. Sebab sifat pengenalan ini dia ni serupa dengan permata dah. Orang yang boleh pergi permata, dia mau pakat marilah berderu mari nak jumpa kita. Buat apanya dengan sahabat kita ada permata tu. Penuh di rumah kita. Setiap hari ada sok. Bukan sekadar setiap hari. Tunggu dah. Mari tunggu. Tengah malam dah mari. Takut tak ada nak tengok Allah. Takut tak ada nak jumpa kita. Dah buat apanya? Dengan sahabat kita ada permata. Dengan sahabat kita ada mah ligai, ada bermacam-macam di kita. Itu sekadar dunia. Maka sifat pengenalan ni dah serupa dengan permata dah. Pada pihaknya agama dah lebih dia motoh tu Allah. Maka hati keluarga hati keluarga Nabi ni penuh dengan apa? Iaitu permata pengenalan dah. Penuh dengan pengenalan, penuh dengan kenal akan Allah. Keluarga Nabi hak kenal akan Tuhan lah mudah-mudah. Keluarga Nabi hak kenal akan Tuhan, hak suci hati mereka itu tu. Hak kenal akan Tuhan ini. Maka minta juga Allah Ta'ala itu turun rahmat dan salam juga. Allah. Habis itu. Dan segala taule Nabi. Ni atas pada katanya keluarga. Takdir alainya wassalah, salawat dan salat itu di atas segala taulenya, yakni di atas segala sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi mana? Sifat ada sahabat Nabi. Yang timbul mereka itu, yang timbul mereka segala sahabat itu, segala taulah itu timbul makna zuhir lah. Kemudian daripada hilal matahari nubuwah. Kemudian daripada hilal apa yang timbul, mana yang timbul mereka itu kemudian daripada hilal Allah matahari nubuwah. Kemudian daripada hilal matahari nubuwah, yakni kemudian daripada hilal kemudian daripada hilal nubuwah yang disupo akan dia dengan matahari Allah. Kemudian daripada hilal nubuwah yang disupo akan dia dengan matahari. Yang disupo akan dia dengan matahari. Pada pihak gapo? Pada pihak dapat hidayah dan dapat petunjuk. Itu dia, pada pihak dapat hidayah dan dapat petunjuk. Matahari, bila cerah matahari, maka boleh kita dapat petunjuk. Boleh kita pergi situ, boleh pergi sini. Boleh nampaklah mudah-mudah.
Tempat yang kita nak pergi tu. Supaya juga Nabi kita dengan sahabat timurnya Nabi di atas muka dunia, maka kita boleh pergi kepada jalan yang betul. Kalau Nabi tak ada, cerak kita pergi berata supaya masa jahiliyah. Masa jahiliyah, masa yang belum timur Nabi ni berata. Teruk tak teruk? Fok ahli Mekah pada masa tu belum daripada Nabi nak jadi rasul ni. Dia belah kerak kepala. Kerak kepala ambil arak ni bubuh dalam otak kepala. Dah kucar-kucar minum. Glok. Lepas tu bila dia nampak orang Tino yang buting, orang Tino yang lekat perut, fok yang main tu, main judi. Tak siapa yang kena. Tino ke jatuh, demo cabut raya. Lepas tu main judi. Tu tak ada. 300. Okey? Bila hak ni royak kata jatuh, hak ni Tino, hak ni Khonsa. Lepas ada tu, kena pergi orang Tino belah perut habis. Buat apanya? Supaya nak tengok Tino kan jatuh. Tu orang dulu nak ayat awi. Ni orang paling gelak gemak habis, tak tahu gapo, tak tahu nak hadap ke mana. Anak Tino dia tak say masa dulu. Sebab orang yang ada anak Tino ni tak orang paling tak hebat. Kalaulah boleh anak jatuh, hebat lalu pada masa dulu. Sebab tu apabila fak dia boleh anak Tino, dia kamu. Dia gali lubang, ambil anak Tino tahu. Hidup tahu dalam lubang kamu. Dia bunuh hidup lalu nak yawi. Orang dulu. Sebab belum timur Nabi. Dan apabila timurnya Nabi, hak jalan, orang panggil jalan yang cemar-cemar, hak gelak-gelak tu habis. Hilang habis. Sebab Nabi ni orang panggil apa? Serupa dengan matahari dah. Cerah habis lalu. Sama sehingga sampai kita lah ni. Dulu tengok dulu. Belum nak timur ni. Orang mengajar orang apa ni. Habis. Tak kubur orang Tino. Boleh tahu tak? Orang Tino dulu tak kubur. Orang Naya kita. Cuba tanya mek-mek dulu. Tanya tok dulu. Kubur ke tak orang Tino dulu. Orang Islam. Tapi tak kubur. Sama. Tu dia sebab agama belum sapa. Maknanya sapa dah tapi orang panggil tak rata. Tengoklah ni tengok. Penuh. Tak ada lah jari sangat orang Tino tak kubung. Malaikat tepak yang hak teruk-teruk tu. Tak lah kecek lah situ tu. Tu dia. Ni dengan sahabat sapa Nabi ni, dengan sahabat Nabi kita ni orang panggil turun di atas muka dunia ni. Dengan sahabat beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, jadi ia ni serupa dengan matahari dah. Pada pihak ia ni dia boleh apa wa asbab memberi petunjuk kepada manusia. Itu dia. Habis itu. Yang memberi petunjuk je tu nampak? Cuma dia wa asbab saja. Itu dia. Habis itu. Maka orang panggil disupakan Nabi serupa dengan matahari pada apa gapo dapat petunjuk lah. Itu dia. Lepas tu timbulnya sahabat Nabi bila kemudian daripada hilang matahari nubuwah. Apa maksud hilang matahari nubuwah? Yakni kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya Nabi ni belum pada wafat ni. Gapo wafat tu? Gapo wafat? Lift. Tak tahu. Matilah. Wafat ni makna mati. Nabi mati, tapi orang panggil cakap pe mati tak munasabah lah. Orang panggil tak ada adat. Orang panggil nak beradab cakap pe Nabi dengan Nabi kena kata wafat. Sepengah sebda apa? Nabi sebda, Nabi kita sebda. Apa sebda? Lift. Berkata. Kena ingatlah. Nabi bersabda, yang Nabi berkata. Tuhan firman, Tuhan berkata hak tulah tu. Untuk nak beradab. Mana gitu. Tu kemudian daripada hilang matahari nubuwah, yakni kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia duduk sama sahabat, timurnya Nabi baru.
Nabi ni orang panggil orang yang dipuji, Nabi ni orang yang amanah, Nabi ni orang yang sangat-sangat bagus, Nabi ni orang yang Nabi lagi pula Rasul yang mensebarkan dia di Mekah, kawasan Mekah, di Madinah gapo. Itu masyhur sangat folk Kristian dengar. Khabar yang mari daripada Mekah sana tu. Tapi sahabat tak ada timur lagi pada masa tu. Nampak tak? Sahabat tak ada timur lagi. Setelah daripada matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat akan timur lalu. Timur. Orang panggil demo sebut nama sahabat pula. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, timur lalu. Tu dia tu mana gitu. Tu mana segala taulenya yang timbul mereka itu bila kemudian daripada hilal matahari nubuwah, hal keadaannya segala bintang pada segala bintang. Tu dia. Hal keadaannya segala bintang. Ni pada kata gapo dia segala sahabat, segala tauleh. Situ tu kena ingat molek. Hal keadaannya segala tauleh itu. Hal keadaannya segala tauleh itu. Segala bintang gapo? Yakni seperti segala bintang dah. Allah. Nabi serupa dengan matahari. Nubuwah kenabian ni serupa dengan matahari. Tapi sahabat sallallahu alaihi wasallam serupa dengan bintang. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gapo ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Allah. Ashabi bermula sahabat aku itu kan nujum seperti bintang dah. Serupa dengan bintang dah. Lagu mana? Bi ayyihi muqtadaitum. Dengan yang mana mengikutlah oleh kamu. Ihtadaitum, nasjaya dapat hidayahlah oleh kamu. Allah. Itu diakulah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Bila sahabat, maka Nabi aku dah. Kamu ikutlah ni ikut sahabat yang nama gapo. Bila kamu ikut sahabat, satu orang sahabat daripada kalengnya sahabat 124,000 orang sahabat, maka kamu akan dapat hidayah lalu. Tu dia. Ni ikut. Tu pada gitu. Maka sahabat ni bandingnya serupa dengan gapo? Serupa dengan gapo? Bitedah. Serupa pada pihak gapo pada pihak pada dapat petunjuk segala orang yang awarif oleh oleh segala orang yang awarif, oleh segala orang yang kenal akan Allah. Itu dia habis itu. Wattabi'ina wa tabi'ihim. Itu dia. Bi ihsanin ila yaumiddin. Sikit. Al-warisina minal anbiya'i bin nasri nujuman ba'da nujumin fi irtishadil mutaakhirin. Dan segala yang mengikut ni atas pada katanya gapo keluarganya, atas pada keluarganya. Dan rahmat dan saleh itu turun di atas segala yang mengikut. Mana segala yang mengikut? Yang segala orang yang mengikut akan sahabat. Itu mana gitu. Segala yang mengikut, yang segala orang yang mengikut akan sahabat. Hak yang dikatakan tabi'in tu. Maka minta juga oleh Allah Ta'ala itu turun rahmat dan saleh dan selamat di atas tabi'in juga. Mana gitu. Dan yang mengikutkan akan mereka itu. Ni atas pada kata yang mengikut. Dan yang mengikut akan mereka itu segala yang mengikut. Dah minta situ.
Dan yang mengikut dan segala orang yang mengikutkan akan mereka itu, akan segala yang mengikut itu. Tu dia. Gapo? Orang panggil gapo situ? Kena kepada tabi'in. Minta juga wi Allah Taala itu turun rahmat dan salam dengan kebajikan. Mengikut tu, kata pada kata mengikut. Mengikut dengan kebajikan, yang pada kebajikan. Pada kebajikan. Orang panggil tabi'in. Yo sahabat, lepas pada sahabat orang panggil tabi'in. Lepas pada tabi'in, tabi'in. Itu dia. Maka tabi'in pun yang mengikutkan tabi'in pada kebajikan. Minta juga wi rahmat dan salam turunkan di atas tabi'in dan juga tabi'in. Tabi'in. Hingga hari kiamat. Kata semua tu. Kata as-salah dan salam turunkan di atas Nabi kita dan juga keluarga Nabi, at-tahirin dan juga sahabat Nabi dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Kata semua. Hingga tu kata semua. Hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Maksudnya di sininya, mana mintalah berkekalan, selawat dan salam turun semua di atas mereka itu, walaupun sudah berlaku kiamat dah sekalipun. Maksud itu tu. Habis. Yang dapat pesaka mereka itu, sifat pada kata segala yang mengikut. Yang dapat saka mereka itu tu kita buat gantung pada katanya mula daripada sahabat Nabi. Sahabat mana dan juga tabi'in mana, tabi'in mana tu. Sifat. Yang dapat pesaka mereka itu. Yang dapat pesaka mereka itu sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Dapat pesaka tu daripada Nabi, daripada Nabi. Dapat pesaka tu kata pada kata dapat pesaka dengan nas hadis, dengan nahdih. Yang Nabi katakan ashabi kan nujum bi ayyihim qatadaitum ihtadaitum. Itu nahdih tu. Itu dia. Habis itu. Hal keadaannya beberapa bitik. Mana hal keadaannya kemudian daripada jatuh. Hal keadaan ni sifat masalah tabi'in, mana segala yang mengikut dan yang mengikutkan mereka itu. Hal keadaannya mereka itu tu beberapa bitik. Ia pun serupa bitik juga. Tabi'in serupa dengan bitik. Dan tabi'in supaya bitai. Bila tu beberapa bitai tu kemudian daripada jatuh beberapa bitai, jadi kemudian daripada jatuh beberapa bitai, maksudnya kemudian daripada matinya sahabat Nabi, maka tabi'in pula sebagai jadi bitai, sebagai tunjuk pada orang. Tu dia. Beberapa bitai tu pada dapat petunjuklah oleh segala orang yang kemudian lepas pada tu. Tu dia habis itu.